Hari ini kami berada di Biomed Israel. Kami benar-benar dikelilingi oleh syarikat pemula Israel yang sedang berusaha mencegah beberapa masalah kesihatan paling serius di dunia. Sektor sains hayat, Israel menempatkan kira-kira 1,600 syarikat yang berbeza. Kami akan melihat beberapa syarikat yang baru muncul pada tahun 2026. Sekarang Syarikat pertama yang akan kita lihat telah membangunkan sebuah peranti yang bertujuan untuk mencegah kelahiran pramatang. Ini adalah salah satu masalah yang paling biasa berlaku semasa kehamilan. Peranti kecil ini di sini. Boleh awak beritahu kami apa namanya dan bagaimana ia berfungsi? Kami ialah Pregnantech. Peranti kami ialah cincin silikon elastik yang direka untuk diletakkan tinggi di sekitar serviks rahim bagi mencegah kelahiran pramatang secara spontan. Ia adalah komplikasi kehamilan yang paling biasa, membawa akibat buruk dan kos yang tinggi. 1 daripada 10 bayi dilahirkan pramatang di seluruh dunia. 1 juta daripada bayi ini tidak dapat diselamatkan dan lebih 1 juta lagi mengalami komplikasi. Jadi peranti ini di mana ia boleh didapati sekarang? Kami kini berada di peringkat klinikal. Kami telah menjalankan 2 kajian klinikal yang berjaya. Dalam kajian ini, wanita-wanita yang terlibat mempunyai antara 50 hingga 60% peluang untuk bersalin awal. Dan dalam kajian ini, 90% daripada wanita tersebut bersalin pada waktu yang sepatutnya. Kehamilan mereka berjalan dengan mudah, lancar, normal, tanpa sebarang komplikasi atau perlu dimasukkan ke hospital. Dan bayi-bayi mereka juga dibenarkan keluar hospital seperti bayi normal 2 hari selepas bersalin. Syarikat Israel seterusnya yang akan kita lihat telah mencipta salah satu makmal darah muda alih pertama seumpamanya. Ini adalah makmal yang membolehkan anda mengambil sampel darah anda di mana-mana sahaja di dunia dan mendapat keputusan serta-merta. Jom kita lihat. Kami mengambil ujian makmal yang paling banyak diminta oleh doktor dan menjadikannya mudah diakses. Beginilah cara ia berfungsi. Anda cucuk jari, letakkan di sini, darah akan masuk ke dalam larutan yang dipatenkan ini. Ia adalah sekali guna sahaja, apa yang kami panggil sebagai cartridge. Cartridge ini dimasukkan ke dalam peranti kami yang merupakan penyelesaian mudah alih sepenuhnya seperti yang anda lihat di sini. Dan selepas beberapa minit, anda akan mendapat keputusan seperti yang anda lihat di skrin ini. Dan doktor atau jururawat boleh membuat keputusan serta-merta sama ada anda memerlukan rawatan untuk anemia dan jenis rawatan apa, sama ada anda mempunyai sebarang jangkitan dan sama ada anda memerlukan antibiotik atau tidak. Ini boleh menjadi satu perubahan besar di kawasan-kawasan yang lebih terpencil di dunia. Betul, jadi kami menggunakannya di Itali dan juga di UK. Tetapi kami juga sebenarnya akan menjalankan projek perintis di Afrika, di lokasi-lokasi paling terpencil yang anda boleh bayangkan. Kita semua berharap ada seseorang yang sentiasa mengawasi kita. Dan peranti seterusnya yang akan kita lihat dipanggil Rafael, dinamakan sempena malaikat kesihatan. Dan itu kerana ini adalah peranti yang anda letakkan pada badan anda dan ia memantau segala-galanya daripada kadar denyutan jantung anda, paru-paru anda, malah suhu badan anda dan menghantar semua maklumat itu kembali kepada doktor anda sekiranya ada sesuatu yang tidak kena. Sekarang ini, Tal sebenarnya sedang memakai peranti ini dan kita boleh melihat segala maklumat yang kita perlu tahu tentang bagaimana badan beliau berfungsi pada masa ini di skrin ini. Ini sebenarnya adalah aplikasi yang doktor boleh akses, betul? Semua maklumat yang doktor beliau boleh akses. ya betul. Jadi apa yang kita lihat di skrin ialah keadaan jantung, kita lihat keadaan pernafasan, kita boleh lihat tekanan darah dan terdapat ramalan baharu yang sedang kami bangunkan. Dan yang paling utama ialah ramalan awal kemerosotan pernafasan yang boleh mencegah kecemasan perubatan daripada berlaku. Jika seorang pesakit perlu berada di rumah dan tidak mahu tinggal di hospital dan doktor masih mahu mengetahui segala-galanya tentang mereka, sebenarnya ini adalah mata doktor yang sentiasa memerhatikan pesakit. Jadi kami membolehkan rawatan setara hospital di rumah dengan selamat. Ini hanyalah 3 daripada penyelesaian kesihatan yang inovatif yang diperkenalkan di persidangan Biomed Israel tahun ini. Satu pandangan ringkas tentang bagaimana penduduk tempatan mengubah industri penjagaan kesihatan seperti yang kita kenali di seluruh dunia terus dari Israel. Saya Natasha Kirjik, ini adalah I24 News English. Jumpa lagi!